Pusingan pertama perlawanan akhir kejohanan ASEAN Club Championship Shopee Cup 2025-2026 sedang berlangsung antara Selangor FC dan Buriram United. Mampukah Selangor FC menewaskan Buriram United di Stadium MBPJ malam ini? Malam ini, pentas bola sepak Asia Tenggara kembali menjadi tumpuan apabila perlawanan akhir pertama ASEAN Club Championship Shopee Cup 2025-2026 menemukan dua kelab gegasi rantau ini, iaitu Selangor FC menentang Buriram United. Pertembungan yang berlangsung di Stadium Shah Alam ini bukan sekadar aksi biasa, malah dianggap sebagai perlawanan berprestij yang memperlihatkan kebangkitan semula persaingan kelab-kelab ASEAN di pentas antarabangsa. Ribuan penyokong membanjiri stadium sejak awal petang lagi dengan lautan merah dan biru mencipta suasana yang cukup menggegarkan. Sorakan penyokong Selangor bergema tanpa henti, sementara kelompok penyokong Buriram yang hadir dari Thailand turut mencuri perhatian dengan semangat luar biasa mereka. Bagi Selangor FC, kemarahan ke final Shopee Cup kali ini membawa makna yang sangat besar kepada sejarah kelab tersebut. Selepas beberapa musim berusaha membina semula kekuatan pasukan, akhirnya skuad Gegasi Merah berjaya menempatkan diri sebagai antara pasukan terbaik di Asia Tenggara. Perjalanan mereka ke final bukanlah mudah kerana Selangor terpaksa menempuh saingan sengit daripada kelab-kelab kuat dari Vietnam, Indonesia dan Filipina sebelum melangkah ke pentas akhir. Jurulatih pasukan dilihat berjaya membentuk skuad yang lebih matang, berdisiplin serta memiliki corak permainan menyerang yang pantas dan agresif. Sementara itu, Buriram United hadir ke Malaysia dengan reputasi yang cukup besar sebagai salah satu kuasa utama bola sepak Thailand. Kelab tersebut memiliki pengalaman luas di peringkat Asia dan seringkali menjadi pencabar utama dalam kejohanan serantau. Dengan gabungan pemain tempatan berkualiti tinggi serta import berpengalaman, Buriram dianggap mempunyai kelebihan dari sudut taktikal dan mentaliti juara. Kehadiran mereka di final ini juga membuktikan konsistensi pasukan tersebut dalam mengekalkan dominasi bola sepak Thailand di rantau ASEAN sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Seawal whistle permulaan ditiupkan, kedua-dua pasukan terus mempamerkan aksi pantas dan penuh intensiti. Selangor FC yang bermain di hadapan penyokong sendiri tampil lebih agresif dengan melakukan tekanan tinggi ke atas pemain Buriram. Setiap kali bola berada di kaki pemain Selangor, sorakan gemuruh penyokong terus membakar semangat pemain di atas padang. Buriram pula memilih pendekatan lebih tenang dengan mengawal tempoh permainan sambil mencari ruang melakukan serangan balas pantas yang sering menjadi senjata utama mereka sepanjang kejohanan ini. Antara pemain yang menjadi perhatian utama dalam perlawanan ini ialah Faisal Halim yang dianggap nadi utama jentera serangan Selangor FC. Kelincahan dan kreativiti beliau di bahagian sayap banyak memberi ancaman kepada benteng pertahanan Buriram United. Setiap kali Faisal berjaya melepasi pertahanan lawan, suasana stadium terus bertukar gamat kerana penyokong percaya beliau mampu menghasilkan detik magis pada bila-bila masa. Selain itu, kombinasi beliau bersama rakan sepasukan dilihat menjadi elemen penting dalam usaha Selangor mencari gol awal. Di pihak Buriram United pula, penyerang berbisa mereka Guilherme Bissoli menjadi watak yang cukup berbahaya. Pemain import dari Brazil itu terkenal dengan ketajaman penyudah serta keupayaannya mencari ruang di kawasan kotak penalti. Setiap sentuhan beliau sentiasa diawasi ketat oleh pertahanan Selangor kerana satu kesilapan kecil sahaja boleh mengundang padah. Selain Bissoli, bahagian tengah Buriram juga memainkan peranan besar dalam memastikan pasukan Thailand itu kekal menguasai penguasaan bola dan rentak permainan. Perlawanan akhir ini bukan sahaja penting kepada kedua-dua pasukan, malah turut membawa maruah negara masing-masing. Penyokong bola sepak Malaysia mengharapkan Selangor mampu menghadiahkan kejayaan besar kepada negara selepas sekian lama menanti pencapaian cemerlang di peringkat kelab Asia Tenggara.
Dalam masa yang sama, penyokong Thailand pula mahu Buriram terus mengekalkan reputasi mereka sebagai kuasa bola sepak utama ASEAN. Tekanan tinggi ini menjadikan setiap minit perlawanan berlangsung dengan penuh debaran dan emosi. Apa yang menarik, suasana di Stadium Shah Alam benar-benar menggambarkan kemeriahan bola sepak Asia Tenggara. Bendera, sepanduk dan nyanyian penyokong menghiasi setiap sudut stadium sehingga mencipta pengalaman luar biasa buat pemain dan penonton. Walaupun kedua-dua penyokong hadir dengan semangat persaingan yang tinggi, suasana tetap terkawal dan harmoni. Ramai pemerhati menyifatkan final Shopee Cup kali ini sebagai antara final paling meriah pernah dianjurkan dalam sejarah pertandingan tersebut. Dari sudut taktikal, Selangor dilihat lebih banyak menggunakan serangan melalui bahagian sayap dengan kelajuan pemain mereka untuk memecahkan pertahanan Buriram. Buriram pula lebih tersusun dalam melakukan hantaran pendek dan mengawal permainan di bahagian tengah padang. Pertembungan dua gaya permainan berbeza ini menjadikan aksi final semakin menarik untuk disaksikan. Kedua-dua jurulatih juga dilihat aktif memberikan arahan dari tepi padang bagi memastikan pemain sentiasa fokus dan berdisiplin sepanjang perlawanan. Kehebatan penjaga gol kedua-dua pasukan turut menjadi faktor penting dalam aksi malam ini. Beberapa percubaan berbahaya berjaya diselamatkan dengan cemerlang, sekaligus memastikan keputusan kekal sengit. Setiap kali peluang gol terhasil, penyokong bangun memberikan reaksi penuh emosi sama ada dalam bentuk sorakan kegembiraan ataupun keluhan kecewa. Ketegangan jelas dapat dirasai kerana kedua-dua pasukan sedar bahawa kelebihan dalam perlawanan pertama sangat penting sebelum menghadapi aksi timbal balik nanti. Selain aksi di atas padang, final ini juga mendapat perhatian meluas daripada media serantau dan peminat bola sepak ASEAN. Ramai menganggap Shopee Cup sebagai platform terbaik untuk mengukur perkembangan sebenar kelab-kelab Asia Tenggara dalam usaha bersaing di peringkat lebih tinggi. Kejayaan menganjurkan kejohanan seperti ini dilihat mampu meningkatkan kualiti liga domestik setiap negara serta memberi peluang kepada pemain tempatan menyelah di pentas antarabangsa. Menjelang penghujung perlawanan, tempoh permainan menjadi semakin mendebarkan apabila kedua-dua pasukan mula meningkatkan intensiti serangan. Selangor FC mahu memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri untuk membawa bekalan selesa ke Thailand, manakala Buriram United pula berusaha mencari gol penting di tempat lawan. Ketika stamina pemain mula menurun, semangat juang mereka tetap tinggi dan setiap perebutan bola dilakukan dengan penuh komitmen. Penonton di stadium pula terus memberikan sokongan tanpa henti sehingga whistle penamat dibunyikan. Secara keseluruhannya, final pertama ASEAN Club Championship Shopee Cup 2025-2026 antara Selangor FC dan Buriram United membuktikan bahawa bola sepak Asia Tenggara kini semakin berkembang dan kompetitif. Aksi penuh dramatik, suasana stadium yang luar biasa serta kualiti permainan kedua-dua pasukan menjadikan perlawanan ini cukup istimewa untuk dikenang oleh para peminat. Walaupun masih ada satu lagi perlawanan timbal balik yang bakal menentukan juara sebenar, leg pertama ini sudah cukup memberikan gambaran bahawa perebutan trofi Shopee Cup musim ini akan dikenang sebagai antara final terbaik dalam sejarah bola sepak ASEAN.